Kak Yo, kaki lemu deh. Ha, tu dia. Tengok ni. Allah berat weh. Tengok ni besar-besar molek. Ha, tu ada seputung lagi ni. Tapi tak teluh dah tangan nak pegang ni. Hok ni pun berat dah ni ha. Boleh buat dumbbell dah ni Kak Yo. Kaki lemu anak saudara Kak Sali tolong bakar widah semalam. Ha ni kita ada pucuai dah duk bakar kaki ni. Hari ni kita nak buat sup. Kita takir panak-panak gini dah Kak Yo, basuh pau cuci belakang dah Kak Yo. Ha mari turun selalu dah. Tak ai bleh-bleh dah ni. Tu, 4 potong kaki hari ni Kak Yo. Oh. Teluh kedok koli kita ni. Ha, wasa apa penuh ni. Tagi boleh saling sungguh. Kena saling bekas tagi. Ha tu nak legok lagu mana. Tu dia. Allah. Ha, rebuh hingga pahu tagi kita mari tetek isi dia deh. Lepas tu kau turun kakah Kak Yo. Ni kakah dia kita cedek belakang dah ni. Bawang putih, bawang merah, halia, kuah serah, paung pakcik deh, paung tumbar, paung bawang, paung sup. Lepas tu ni Kak Yo, bawang besar, tomato Kak Yo. Kakak sup jangan lupa lah nak buat sup. Okey, rebus tak situ dulu hingga puk. Lepas tu jangan lupa lah Kak Yo, siapa ada masalah muka jerawat, jeragat boleh pakai set dinas ni Kak Yo. Hok ni set sensitif untuk orang muka jerawat Kak Yo. Hok ni set nombor jeragat untuk orang muka jagat Kak Yo. Lepas tu dalam dia ni deh, ada sabun, lepas tu krim tengah hari, krim malam Kak Yo. Kalau nak pakai gu dengan seram dia pun boleh. Gu dengan krim kunyit pun nyakuk molek Kak Yo. Jangok selalu dah deh. Ha ni, nak gegok dah ni Kak Yo. Rebus dah 2 jam Kak Yo. Mai tengok. Ha, nampak nak lokoh dah ni. Kita pergi teteh dah. Akik pergi teteh, lepas tu tagi kita mai buat sup. Allah, duk tewah dengan hujan tu. Kalau kita buat sup, gak hujan nak turun selalu dah. Bau ni sup serati. Sup asar dah. Ha, ni pelak dah. Sup kaki lemu, pelak dah. Kalau mai rekan besar, siap. Pergi kita ambil bekas akik. Tuh. Gloso ni. Bismillah. Kita akik teteh ambil isi saja, tadi kita kau rebus mula. Lepas tu kau turun kakah dia. Boleh lari ujian sungguh lah Kak Yo. Mari dah nu. Kena mai duduk dalam rumah. Ni, lokoh molek dah ni Kak Yo. Tuh. Kalau pahu doh pun tak sedap Kak Yo. Ya tak boleh pahu doh Kak Yo. Tagon ni molek ni. Tuh. Sup cho mali. Sup orang keting. Sup kuku. Panggil gapo? Legok dah Kak Yo. Air dulu tu kita cuah tubik deh. Buh air lain Kak Yo. Lepas tu buh tulis semula. Ni kita tebok tulis tubik lah ni. Tuh. Tulis hok teteh tubik isi dah ni. Tebok tubik. Lepas tu kita turun isi ya tu pula. Allah, besar dia ha. Liuk. Kalau nak pakai air hok rebus mula-mula tu pun tak apa deh. Tapi kadang-kadang ya nak bau lemu sikit. Ha ni. Cuah tubik lah dah kita rebus mula. Okey. Mai berisi ya. Sikit tak lu. Ni. Isi dia kita teteh boleh gini Kak Yo. Turun selalu dah. Berah ge. Ha, tu. Lepas tu kita mai buh kakah dia. Katuk lu dia gelegok sekali lagi. Mai kita hiri beheh-beheh dia. Ha ni. Bawang besar pun kita potong gini Kak Yo. Belah gi deh. 3, 4, 5 ni 7. Ha ni. Buat gini. Kita pakai dalam 3 teh. Kalau Kak Yo nak buh banyak pada ni pun tak ada gapo lah deh. Lepas tu tomato. Tu masih. Belah gini. Berah ge. Ha tu dia. Tok le bekas ni. Allah. Lucu tangan Kak Yo. Ha ni. Tok situ deh. Lepas tu halia pun kita nak tumbuk. Ha ni kucah-kucah dia deh. Okey, berah tok situ. Lengkuas. Pakai setengah di. Ha tu.
Tumbuk, tibuk yo. Ni. Turun ke. Lepas tu serak kat yo. Semua kita nak tumbuk kat yo. Tu dia bau sedap molek kat yo. Lepas tu mari kerak dua. Panjang dah kalau tak kerak. Okey. 3 potong lagi kat yo. Okey. Okey. Lepas tu akar tumbal pun kita nak ambil juga. Ni. Ambil akar dia deh. Okey. Hang bawel pun kita nak buh juga. Ni. Kiri tengah. Daun dia kita nanti perut atas tagi. Ni. Kerak. Okey. Tu. Kucah-kucah uduh-uduh. Tak usah hancur sangat. Okey. Paung sup pun kita nak buh juga 2-3 paung. Kucah uduh-uduh. Akar dia kena basuh cuci deh. Ni. Kerak dua. Panjang dah. Tu dia. Ni bawang pula kat yo. Bawang putih, bawang merah kita nak buh deh. Ni. Bawang merah boleh 2-3 ulah tak apa dah. Tumbuk. Kucah bobo pecah tak apa. Tu cebok tubik. Lagi. Tu dia. Tak depo ni bang sedap dah. Okey. Lada pun kita nak kucah juga deh. Boleh 2-3 tel lepas lagi. Supaya ambil bau yo. Kalau nak makan pedas kau tambah le makuk tagi. Kau ni nak bau yo. Tu. Kakak sup kat yo. Kakak sup hok 5 kok. Bukan 5 kok dah lah ni, 7 kok dah naik harga dah mahal belaka. Pakai 2 buku. Ni. Awas sup. Turun je. Okey, mari turun kakak dia. Loh, kakak pun banyak ni. Tak sedap lagi tak tahu. Sedap cerak ni. Turun berah lagi. Tu. Ni. Haru ya selek sikit. Buat turun kakak banyak deh. Puasa apa kuah sikit selalu dah. Nah, kita kau tambahlah kuah tu kalau tak cukup pun. Berasa kat yo. Garam. Gula. Sikit je gula. Tak sewi masin saja ya deh. Kalau tubik manis tak sedap. Aji sikit. Cukup rasa belaka dah tagi tumbuk lada, perah asal 5, buh bawang goreng. Oh, nyakut kat yo. Tumbuk lada bele-bele sementara nanti deh. Sup kalau tak ada lada tak sedap. Tapi kalau tak makan pedas tak usah buh tak apa. Okey. Tak sini. Lepas tu paung tumbal pun kita mai higi. Dan bawang. Ni. Potong kali selalu tak apa. Okey. Ada sesak-sesak ni. Panjang-panjang ni. Belik tekok kat yo. Asal 5 pun potong tak. Tu. Ayah punya gegel lah. Awal wak sup kaki. Nak wak sup ayah berkalinya. Kemak belah fok yo. Tu dah tu. Tu. Ngaju kok Okey. Boleh makuk kat yo. Masin cukup rasa dah kat yo, duk nanti po lagi. Buh makuk kat yo. Ni. Gelak. Wah, tu turun dengan halia dengan kuah dah. Wah, Wah. Kuah sikit. Tu, mari. Buh kakak dia. Lada. Berak bawang goreng. Daun tumbal dah bawang, perah asal 5 berah. Tu dia. Nak letak pun boleh. Ni, boleh gini kat yo, sup kaki lembu kita. Resipi ni buat mudah makan sedap. Jadi kat yo.